Selamat datang ke sesi preview yang pertama untuk Proton X50 yang baru. Nampak cantik kan? Jadi, apa pendapat kita orang pasal SUV baru ni? Jom ikut sekali. Benda paling ketara berubah pada Proton X50 ialah rupa dia. Lampu depan lagi tajam, jeriji baru, bumper agresif, lampu belakang baru, rim 18 inci dan varian paling atas dapat spoiler yang stylo. X50 dah pakai enjin baru. Tak ada lagi enjin 3 dapur tapi enjin 4 silinder 1.5 liter turbo. 181 PS, 290 Nm. Katanya lebih jimat minyak. Skrin info hibur kini lebih besar, 14.6 inci dan berita baik ada Apple CarPlay dan Android Auto. Antara ciri baru lain seperti tuil penukaran gear pada kolom steering, slot pengecasan tanpa wayar, ruang barang bawah konsol tengah dan siap ada sun visor terbina. Itu pun kalau korang terlupa nak bawa spek mata hitam. Akhir sekali, sistem ADAS dah ditambah baik dengan ciri-ciri baharu, menjadikan X50 lebih selamat di atas jalan raya. Jadi apa pendapat korang tentang X50 baru ni? Boleh beli atau tidak? Cuba komen sikit dekat bawah.